وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menurunkan kepada kita taufik, memberi kepada kita nikmat kesihatan, dan juga kita dapat berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab 10 Asas Aqidah yang diambil daripada kitab Al-Arba'in Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita berada pada muka surat 61 lah. Wa annahum yusaquna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fil darain amin ya rabbal alamin. Wa annahum yusaquna ila as-sirat وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء ومنازل السعداء أحد من السيف وأدق من الشعر. Artinya, kemudian mereka dihalau ke as-sirat, iaitu titian yang memanjang di antara kediaman kesengsaraan yakni neraka dan kediaman kebahagiaan yakni syurga, lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Baik, Imam Ghazali rahimahullah pada bahagian ini beliau menceritakan antara perkara-perkara yang wajib kita imanikan. Kita beriman, perkara yang kita wajib imani ialah apa yang berlaku pada hari akhirat, ahwal yaumil akhirah. Kerana di hari akhirat di sana ada peristiwa-peristiwa lepas satu yang disusun, sehinggalah manusia akhirnya pergi ke tempat terakhir mereka, sama ada ke syurga ataupun ke neraka, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Dua tu. Dalam proses itu, antara perkara yang perlu dilalui oleh mukallaf ialah sirat, jambatan, titian, jambatan. Wa annahum yusaquna ila sirat, dan sesungguhnya mereka dihalau, dihambat ke sirat, ke jambatan, yang mana tidak ada seseorang pun pasti akan melaluinya. Allah SWT sebut dalam Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Wa in minkum, tidak ada di kalangan kamu illa wariduha, kecuali dia akan lalu, kena lalu juga. Jin ke, malaikat ke, manusia ke, mukallaf yang akan kena lalu. Dan atas Allah Ta'ala ketentuan yang telah pasti dia kena lalu. Tak boleh nak excuse, tak boleh nak mengelak, tak boleh. Kat dunia tak mau lalu drawbridge, lalu jambatan lain. Dah jambatan utama tak mau juga lalu jambatan mana. Pak ni tak ada jalan lain dah, akan dihambat keseluruhannya melalui as-sirat. Apa itu as-sirat? Jisrun mamdud, jambatan. Titian di sini, jambatan boleh, titian boleh. Mamdud, yang dihampar, yang dilentangkan, baina manazilil ashqiya, antara tempat tinggal orang-orang yang celaka, dan manazilis su'ada. Dibentangkan melalui apa? Dibentangkan melalui tempat kediaman orang yang celaka, iaitu ahli neraka. Ke mana? Ke tempat kediaman al-as-su'ada, orang-orang yang bahagia, iaitu ahli syurga.
Jadi gambaran yang dibuat ialah sirat ini dia akan melalui nerakanya di bawah. Nerakanya di bawah, melalui neraka, hujung sirat itu ialah syurga. Daripada tempat mahsyar ni, tempat mahsyar, kemudian akan bermula sirat melalui neraka menuju ke syurga. Nampak? Jadi sifat-sifat berkaitan dengan sirat ini ada datang dalam hadis. Ada pun berkaitan dengan sirat itu sendiri, adanya jambatan dan titiang itu dalam Quran. Itu dalam Quran sabit, siapa yang ingkar kufur. Kemudian sifat sirat ni macam mana? Itu datang dalam hadis. Sifat secara terperinci sebagaimana akan disebut ni lah. Itu datang dalam hadis, maka andai kata orang tu tidak tahu sifat begiang-begiang ataupun dia tak terimalah mana boleh berjalan atas jambatan yang lebih halus daripada rambut. Tak jalan kau ni? Mana boleh jalan atas yang lebih tajam daripada pedang. Nak jalan macam mana? Andai kata, maka orang tu dia tak jadi kufur lagi. Kerana apa? Kerana sifat itu datang daripada hadis yang darjatnya tak sampai tahap mutawatir lah. Benda itu kita kena beriman sebab dia datang dengan hadis-hadis yang sahih. Cumanya penafian, orang yang menafikan itu. Jadi ahli sunnah wal jamaah kita ni, mereka teliti nak mengkategorikan dan menghukumkan orang tu kafir ataupun tidak. Dia kena tengok perkara yang mereka nafikan, andai kata perkara yang disepakati dan datang yang dalil mutawatir, dalil yang datang sama ada Quran ataupun hadis yang dah sampai darjat mutawatir. Kalau nafi itu baru membawa kepada kufur. Dan mujurnya dalam agama kita, perkara mutawatir ni benda hak besar-besar yang biasanya semua orang tahu. Orang tahu. Dan benda yang jelas. Ada pun sifat-sifat yang datang secara detail itu, kebanyakannya datang dengan hadis yang sahih. Sebab itu kalau menafikan, orang ini dikira ahli bid'ah tapi tak sampai kepada tahap kufur. Nampak? Maka sifatnya datang daripada riwayat menyatakan ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang, wa adaqqu minas sya'ri, dan lebih halus daripada rambut. Ni kalau kita fikir logik macam mana? Sebenarnya logik itu benda yang Allah Ta'ala sebut atau Nabi sebut dalam hadis ni logik juga. Allah Ta'ala yang mampu memperjalankan manusia, kenapa dia tak boleh memperjalankan manusia atas benda yang lebih halus? Kalau kita tengok sekarang pun orang buat apa nama sirkus. Sirkus pun dia boleh berjalan je. Orang-orang ahli sirkus dia boleh jalan atas tali halus. Halus daripada tapak kaki dia. Halus daripada tapak kaki dia. Dan kita boleh faham melalui ni, kalau berjalan mungkin tak Allah Ta'ala beri kekuatan untuk lalu dengan cara terbang ke. Kerana dalam riwayat lain, datang dalam beberapa riwayat hadis, Nabi SAW menceritakan ahwal orang yang lalu sirat ni berbeza. Ada yang cepat daripada asra'u minal barqi, lebih cepat daripada kilat. Flash. Nampak tak? Lebih cepat daripada kilat. Ada yang karihil mursalah, seperti angin yang bertiup kuat. Jadi benda itu berjalan ke, terbang ke apa, makna mereka melalui. Apatah lagi di hari akhirat ni, kita tak boleh nak hukumkan dengan hukum dunia ni. Hukum fizik atau hukum dunia yang ada kat kita ni, kita tak boleh nak pakai lah ketika tu. Dah habis dah. Allah Ta'ala dah buat hukum lain dah di akhirat nanti, yang sesuai dengan kehidupan akhirat. Nampak? Jadi benda itu tidak boleh. Apabila datang dan sabit daripada hadis yang sahih, maka kita berimanlah. Kaifiat bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara dia.
macam mana itu disuruh pada Allah Ta'ala. Dalam riwayat itu disebut ada yang berlari, ada yang laju seperti kilat, ada yang laju seperti angin, ada yang laju seperti kuda kan jawad, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tersungkur, dan ramai tersungkur. Kerana apa? Kerana mereka ditetapkan masuk dalam neraka. Walaiyazubillah. Dan di sisi sirat itu adanya pencakuk, hak cakuk, hak tarik. Dia mari kalau apa nama ni, dia kalau kita tengok ni adanya dipanggil yang pencakuk-pencakuk yang seperti Syauqi Sa'dan. Syauqi Sa'dan ni kalau kita tengok, boleh search internet. Dia kalau di padang-padang pasir atau negeri kering, dia ada buah pokok kering ada ujungnya gerigi. Ujung ni gerigi. Kalau kita tengok bintang negara Malaysia ke tak? Bulat tu bintang ada 14 ujung, bukan 14 lah, tak mesti 14. Tapi dia bulat, dia ujungnya tu ada tajam-tajam. Buah yang ujungnya tajam-tajam. Jadi orang ni akan mari, dia akan sakut orang-orang yang ahli neraka sehingga mereka jatuh dalam neraka. Nampak tak? Jadi itu sifat, antara sifat yang disebut sifat daripada sirat tadi. Kemudian muka yang ke-62 kata Imam Ghazali, yakhifu alaihi man istawa fid dunya ala siratil mustaqim alladhi yuwazihi fil khafa'i wad diqqati. Diringankan melaluinya bagi orang yang di dunia mengikuti jalan yang lurus, yang menyamainya pada kesukaran dan kehalusan mengikut amalan seseorang. Yakhifu alaihi, akan jadi ringan di atas sirat tadi, man istawa fid dunya ala siratil mustaqim, orang yang lurus tegak di dunia ini di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ni agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim itu agama Islam. Orang yang beramal dengan agama dengan cara lurus. Maksudnya orang yang betul-betul istiqamah menjalankan dan beramal dengan agama. Yang mana inilah alladhi yuwazihi fil khafa'i wad diqqah, yang menyamainya pada ringan dan pada halusnya sirat tadi. Sebab itu datang dalam beberapa riwayat menyatakan orang yang amalan di dunianya baik, sirat dia tadi tak jadi halus, luah. Maknanya senang dia jalan. Jadi benda itu berbeza kepada orang. Orang yang mana di dunia tadi dia berada atas jalan yang lurus agama Islam, maka di akhirat dia akan ringan, mudah untuk jalan dan tidak halus dan tidak sempit sirat dia tadi. Ditengok kepada kedudukan seorang atau amalan seorang di dunia. Wa yata'atharu bihi man adala an sawa'is sabilil mustaqim illa man ufiya anhu bihukmil karam. Tergelincir kaki orang yang berpaling daripada jalan yang lurus, kecuali bagi yang diampunkan oleh Allah dengan hukum kemuliaannya. Jadi tadi orang yang kehidupan dunianya berjalan di atas jalan agama yang lurus. Baik, siapa yang gelincir? Yata'atharu bihi, akan tergelincirlah, gelecor, gelicir, jatuh
Man adala an sawa'is sabil, orang yang berpaling daripada jalan yang lurus. Kat dunia ni dia tak ikut agama Islam, tak ikut jalan agama Islam. Orang ini akan gelicir. Bila gelicir, tak jatuh hokam, jatuh neraka. Jatuh dalam gaung neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi tak boleh selamat dah ni. Illa man ufiya anhu, melainkan orang yang Allah Ta'ala maafkan bihukmil karam, dengan hukum kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan nak muliakan, nak beri anugerah, Allah boleh ampun. Ini siapa ni? Ini orang-orang yang dia ahli maksiat, tetapi kerana apa? Dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan jahat dia ada. Tetapi kerana dia tidak menzahirkan amalan jahat, dia insaf dan dia mengaku tentang kesalahan dia, dia tidak berbangga dengan dosa-dosanya, orang sebegini Allah Ta'ala boleh ampunkan. Dia dapat lalu juga sirat. Tapi susahlah sikit berbanding dengan orang yang daripada amalan kebajikannya lebih banyak daripada amalan kejahatannya. Tapi mujur juga, dia nak asal selamat. Yang penting siapa? Yang penting siapa? Tapi lambat ataupun cepat, itu juga. Lambat tu seksa dah tu. Jadi kelambatan yang ada pada sirat itu ialah balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap maksiat yang dibuat kat dunia itu. Jadi Tuhan balas itu. Tapi kerana dia ada iman, syarat kena beriman. Kalau orang tak beriman, memang tak akan boleh lepas. Yang tidak ada iman, dia tidak akan boleh lepas. Baik. Jadinya dalam keadaan mereka ini ada maksiat dengan Allah Ta'ala, tetapi mungkin kerana isah dia, kerana ikhlas dia kembali kepada Allah, Allah Ta'ala dengan kemurahan, kemuliaannya, Tuhan boleh ampun, lepas juga dia. Ni orang-orang yang mana Allah Ta'ala boleh beri maaf. Dia dah ditentukan kadang masuk neraka, tapi Tuhan boleh maafkan dia. Baik. Wa annahum 'inda dhalika yus'alun fayas'alullahu man syaa minal anbiya'i an tablighir risalah wa man syaa minal kuffari an takdzibil mursalin wa man syaa minal mubtadi'ati 'anis sunnati wa man syaa minal muslimina 'an a'malihim fayas'alu as-sadiqina 'an sidqihim wal munafiqina 'an nifaqihim. Sesungguhnya mereka juga akan dipersoalkan pada hari akhirat. Maka Allah bertanya kepada siapa yang dikehendaki dalam kalangan para rasul tentang menyampaikan risalah, dan dia bertanya kepada siapa yang dikehendaki dalam kalangan orang kafir tentang pendustaan terhadap rasul, dan dia bertanya kepada siapa yang dikehendaki dalam kalangan ahli bid'ah tentang menyalahi sunnah, dan dia bertanya kepada siapa yang dikehendaki dalam kalangan orang Islam tentang amalan mereka. Dan dia, Allah Ta'ala, bertanya kepada siapa yang dia kehendaki dalam kalangan sadiqin, orang-orang yang benar, tentang benarnya mereka. Serta dia bertanya kepada siapa yang dia kehendaki dalam kalangan munafikin tentang kemunafikan mereka. Ini juga antara yang akan dipersoalkan. Bukan sekadar Allah menghisap amalan, Allah tanya pula. Allah tanya pula. Pertanyaan yang berlaku ni sebahagiannya Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tuhan sebut dalam Quran. Antaranya Allah Ta'ala akan tanya Nabi Isa alaihi salam ni, wa annahum 'inda dhalika yus'aluna, dan mereka ketika itu akan ditanya pula.
Fayas'alullahu man sya'a minal anbiya, maka Allah Ta'ala tanya siapa yang dia nak di kalangan para nabi, an tablighir risalah, tentang menyampaikan risalah. Adakah kamu telah sampaikan risalah? Tuhan Allah Ta'ala akan tanya. Tanya siapa? Nabi. Nabi kena tanya. Oh, nampak tak? Padahlah para nabi ni takut. Sehingga kan mereka mengatakan nafsi. Kecuali baginda Nabi SAW. Nafsi makna aku saja, diri aku. Hari ni aku tak boleh nak tolong. Kecuali baginda Nabi, kerana Allah Ta'ala tentukan syafa'atul uzma tu, syafaat yang teragung, terulung tu untuk baginda Nabi. Para Nabi pun takut tak solat kita. Jadi ditanya para Nabi, siapa yang Tuhan nak tentang tablighir risalah, sampai ke tak risalah. Allah Ta'ala walhal Allah tahu. Allah Ta'ala tahu. Nampak tak? Jadi walaupun Allah Ta'ala tahu, kenapa Tuhan tanya? Allah Ta'ala tanya nak jadi hujah kepada kaum-kaum dia yang ingkar. Kaum-kaum dia yang ingkar akan rasa lagi berat. Nabi yang mereka ingkar pun kena tanya. Mereka habis jeng. Orang kita sebut jeng kering ambil tak boleh. Tak ada harapan. Nak menunjukkan apa? Adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari itu. Di situ Allah mentajallikan sifat jalal dia. Allah Ta'ala mentajallikan sifat keagungan dia, kehebatan, sehingga makhluk ni takut. Allah tanya makhluk, limanil mulkul yaum, siapa raja hari ni? Senyap. Siapa raja? Fir'aun dah buat ni cakap, Namrud dah cakap, Presiden Amerika lagi dah buat ni. Lillahil wahidil qahhar. Hanya kepada Allah lah yang esa, yang maha perkasa. Jadinya akan ditanya para Nabi. Antaranya ditanya Nabi Isa AS, akhir surah Al-Ma'idah. Akhir surah Ma'idah, dalam makna helaian akhir lah, dua helaian akhir tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bagaimana pertanyaan yang akan berlaku dengan Nabi Isa. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah Ta'ala tanya, wahai ibnu Maryam, a anta qulta lin-nasi, adakah kamu kata kepada manusia supaya menjadikan diri kamu dan ibu kamu Tuhan selain Allah Ta'ala? Nabi Isa dia tanya. Nabi Isa, mu ke yang suruh orang sembah kamu dan sembah mak kamu? Lari daripada aku. Tak, kena soal Nabi Isa AS. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Kata Nabi Isa, maha suci engkau, aku tak ada hak nak berkata kecuali yang benar. Bukan. Mereka yang mereka dan mensyirikkan engkau. In qultu faqad alimtah. Kalau sungguh aku kata ya Allah, sungguhnya mu tahu. Kalau aku kata ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, kamu tahu apa yang dalam diri aku, walhal aku tak tahu pun tentang kamu. Jadi Nabi Isa kata, tak ya Allah, tidak. Mu tahu bahawa aku nak kata begitu. Jadi Nabi Isa berlepas diri daripada kelompok-kelompok orang yang kasih kepada dia sampai menyembah dan mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah dengan Nabi Isa Ruhul Qudus. Nampak? Wa man syaa minal kufar, siapa yang Allah Ta'ala nak dia kepada orang kafir, an takdzibil mursalin, tentang mereka mendustakan para rasul. Mereka mendustakan para rasul. Ini juga diceritakan dalam Al-Quran. Yang mana kaum-kaum yang terdahulu
yang mendustakan para nabi dan para rasul ni, yang akan jadi saksi ialah umat Nabi SAW. Kita akan jadi saksi bahawa mereka mendustakan rasul mereka. Okay? Mereka mendustakan rasul mereka tak percaya. Kita akan jadi saksi. Dan Rasulullah akan jadi saksi ke atas kita. Wa man syaa'a minal mubtadi'ah, dan siapa yang Tuhan nak di kalangan ahli bid'ah, dia akan tanya tentang sunnah. Kenapa kamu buat bid'ah? Kenapa kamu tinggalkan sunnah? Ahli-ahli bid'ah yang buat bid'ah yang mana yang bertentangan dengan usul dalam agama Islam dan kaedah-kaedah umum dalam agama Islam. Dan orang yang Allah Ta'ala kehendaki di kalangan orang Islam tentang amalan mereka. Orang Islam katanya amalan. Amalan ikhlas ke tak ikhlas, buat kerana Allah atau tidak, ada riya atau tidak. Dan orang yang benar akan ditanya tentang kebenaran mereka, dan orang munafik akan ditanya tentang nifaq. Thumma yusaqus su'ada'u ila ar-rahmani wafda wal mujrimuna ila jahannama wirda. Kemudian dibawa orang-orang yang bahagia, su'ada, yakni ahli syurga, kepada Ar-Rahman secara beramai-ramai, dan dihalau penjenayah ke neraka dalam keadaan dahaga. Lepas daripada itu, mereka akan, ahli syurga akan dimasukkan ke dalam syurga, dan ahli neraka akan dihumban ke dalam neraka. Thumma ya'muru bi ikhrajil muwahhidina minan nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fin nari man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Kemudian Allah perintahkan untuk dikeluarkan orang yang mentauhidkan Allah, muwahhidin. Orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, diperintah dikeluarkan daripada neraka selepas mereka mendapat balasan, sehingga tidak ada dalam neraka seorang pun yang dalam hatinya ada iman walaupun seberat zarah. Di sini setelah ahli syurga masuk dalam syurga, ahli neraka masuk dalam neraka, sampai masa yang Tuhan kehendaki, akhirnya orang yang diseksa di kalangan orang mukmin. Orang mukmin, orang ada iman ni, iman dia tu mahal. Iman orang beriman, orang mukmin ni, iman dia itu dia menyebabkan dia tidak kekal dalam neraka. Iman itu menyebabkan dia tidak akan kekal dalam neraka. Kalau masuk. Tak, kita na'udzubillah lah, tak boleh masuk. Bau pun tak boleh. Tak, tengok pun tak boleh. Hidup pun tak boleh. Tapi makna besarnya iman itu, iman itu menyebabkan seorang tidak kekal dalam neraka. Baik, masuk ke tidak? Masuk ke tidak? Tengok amalan apa tu? Amalan akan ditimbang baik buruk. Berat amalan buruk, tak ada keampunan pada Tuhan, tak ada maaf, tak ada syafaat, masuk dulu. Mereka yang dimasukkan di dalam neraka Jahannam, dan neraka yang dimasukkan orang mukmin ni, neraka paling atas. Neraka paling atas yang dinamakan sebagai neraka Jahannam. Tapi nak bunyi atas ni, bunyi takut kalau neraka Jahannam. Nama pun bisa tak? 6 Jahannam. Orang Melayu kalau Jahannam ni maknanya habis lah. 6 Jahannam. Tapi hak tu lah hak paling ringan seksa. Ringan pun tak, bara api neraka bawah kaki gelegak tu. Paling ringan. Tak, bara api neraka pijak gelegak tu. Tu ringan. Hak lain tak tahu lagi ya. Jadinya orang mukmin ni dia akan duduk di peringkat neraka paling atas. Paling atas, paling bawah sekali itu, itu golongan orang-orang yang kafir yang tak beriman.
Lepas tu ada darjatnya pula, orang Yahudinya, orang apa nama ni, yang syiriknya, orang ni munafiknya. Dia ada darjat-darjat dia. Ya. Cikgu ada buat tu. Tak ada itu. Ada buat poster tu ke tak ada? Ada tak? Ada cikgu ada buat. Ingat rasa ada nampak. Peringkat-peringkat, tingkatan neraka. Jadi yang paling atas ialah Jahannam. Di situ akan diseksanya orang mukmin yang tidak diampunkan dosanya. Nampak? Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Jadi setelah sampai tempoh pengampunan itu, makna apa dosa-dosa itu telah diampunkan, berapa ribu tahun kita tak tahu lah. Satu rakaat tinggal semayang tu 1000 tahun dalam neraka. 1000 tahun ni bukan tahun kat dunia. Sehari hari akhirat 1000 tahun hari dunia. Jadi berapa banyak tu wallahualam. Tapi akan habislah. Bila sampai masanya ya'muru, Allah menyuruh bi ikhrajil muwahhidin, dengan mengeluarkan orang-orang yang mentauhidkan Allah ini, yang ada iman ini, minan nar, daripada neraka, ba'da lintiqam, selepas daripada balas, lepas Tuhan balas. Hatta la yabqa finnar, sehingga tidak ada lagi dalam neraka man fi qalbihi, orang yang dalam hatinya mithqalu dzarratin minal iman. Tak ada dah dalam neraka orang yang ada iman. Akan dikeluarkan semua sekali lah. Mereka ini disebut dalam riwayat dikenali sebagai jahannamiyun. Orang yang masuk neraka tapi dapat selesai hukuman, keluar masuk syurga balik. Jahannamiyun. Orang yang masuk jahannam lah. Tapi akan dikeluarkan juga. Ini bawah tu disebutkan hadis yang menceritakan tentang peristiwa itu, antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmizi dan lain-lain. Wa yakhruju ba'dhuhum qabla tamamil 'uqubati wal intiqami bi syafa'atil anbiya'i wal 'ulama'i wasyuhada'i wa man lahu rutbatus syafa'ah. Di situlah ini masuk perbincangan tentang syafaat lah pula. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan raya lagi. Lepas tu lah. Baik, insyaAllah ta'ala. Ada soalan ni? Tak ada lah. Ada nak tanya? Kadar tu oleh ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ayah.